Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin Allahumma amin. Hadis yang ke-36. Muslim terbaik. An Uthman radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang terbaik di kalangan kamu semua ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita nak menjadikan diri kita orang terbaik, jadikan kita memiliki salah satu atau kedua-dua sifat yang disebutkan di sini, iaitu rajin mempelajari dan rajin mengajarkan Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Jadikan diri kamu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kamu terus-menerus mengajar, disebabkan kamu mengajarkan isi kandungan kitab Al-Quran, dan disebabkan terus-menerus kamu mempelajari Al-Quran. Ayat ini menjelaskan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT ialah kita isi hidup kita secara berterusan dengan dua perkara. Yang pertama mengaji Al-Quran, yang kedua mengajarkan Al-Quran. Hadis yang seterusnya. Kelebihan makan kurma ajwa di pagi hari. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihrun. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa makan, Nabi SAW bersabda yang maksud barang siapa yang makan di pagi hari, yakni ketika perut kosong, pada setiap hari 7 butir buah kurma ajwah, maka dia tidak akan dimudaratkan pada hari tersebut oleh racun maupun sihir. Jadi ada orang yang nak mengelakkan diri daripada sihir, ataupun orang yang telah disihir, disantau, dia nak rawat penyakit itu, salah satu cara rawatan ialah memakan 7 biji kurma ajwah di pagi hari, setiap pagi, supaya sihir yang dibuat itu dibatalkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulama di Thailand, di Pertani, pernah dikatakan disihir sehingga tidak mampu bangun, kemudian dia bertemu dengan hadis ini dan dia mengamalkan hadis ini, setiap pagi makan 7 biji buah kurma ajwah, maka Allah sembuhkan penyakit dia. Kurma ajwah hanya di Madinah, dan ajwah ada beberapa jenis. Ajwah yang terbaik ialah ajwah al-aliyah. Al-aliyah mana yang ditanam di kawasan yang tinggi di Madinah, di satu kawasan nama Aliyah dekat dengan Quba, di kawasan tengah. Jadi sebarang jenis ajwah yang datang dari Madinah, Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia merawat penyakit, antaranya boleh menyembuhkan racun dan menghilangkan sihir dan mengelak daripada sihir, dengan syarat kita makan secara berterusan dan kita berdoa agar Allah mustajabkan apa yang disebut dalam hadis ini kepada diri kita. Satu lagi kurma yang terkenal juga, nama dia Al-Barni. Dalam hadis kata Al-Barni fihi syifa, pada Al-Barni itu ada penawar, ada penyembuh, tidak ada padanya penyakit. Maka itu juga kurma yang disebutkan ada kelebihan, cuma jarang ditemui dan jarang dikenali karena tak berapa terkenal. Namun kalau kita pergi kedai kurma, kita tanya, mereka akan mengeluarkan, dan harganya mungkin 25 rial 1 kilo atau 20 rial 1 kilo. Itu nama dia Barni, jenis yang kedua. Yang terbaik adalah ajwah, terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis yang lain, sementara Barni dalam kitab hadis yang lain. Dan kurma ni salah satu daripada makanan yang disebut dalam Al-Quran, dan kurma ni bagus untuk usus, bagus untuk dalaman. Dan ketika Sayyidatina Maryam radhiyallahu ta'ala melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah SWT menyuruh, ilhamkan kepada beliau agar memakan buah kurma. Dan ada ulama mengarang satu kitab khas, tajuk dia Kelebihan Buah Kurma. Jadi daripada Quran, daripada hadis dihimpun, dan kajian modern, kajian perubatan dan sebagainya, disebut bahawa buah kurma adalah salah satu daripada buah
yang dimakan oleh Nabi SAW dan kelebihan yang tersendiri. Hadis yang ke-38, kelebihan duduk dengan orang saleh, yang saleh. An Nabi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisi salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kiri imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabitha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan tentang kelebihan duduk dengan orang-orang yang baik. Nabi SAW bersabda yang bermaksud perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang soleh, orang yang baik, dan perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang jahat ialah seperti seseorang yang duduk dengan pembawa minyak wangi kasturi dan orang yang duduk dengan tukang besi yang kerjanya membentuk besi di dapur besinya. Jika kamu duduk dengan pembawa minyak wangi, kamu akan dapat salah satu daripada 3 pilihan yang istimewa. Yang pertama, dia menjual kepada kamu, kamu dapat membeli dan memiliki minyak wangi tersebut. Kalau kamu tak mampu membeli, paling kurang dia memberi secara percuma ataupun memakaikan minyak wangi kepada kamu, kamu mendapat bau yang wangi. Kalau dia tak memberi kepada kamu, paling kurang kamu dapat menghidu bau yang wangi yang keluar daripada botol minyak wangi yang dia bawa. Itulah 3 kelebihan kita yang duduk tepi orang yang membawa minyak wangi, sama ada dia menjual untuk kita miliki, sama ada dia cari untuk kita pakai, ataupun paling kurang dia tak memberikan, tidak menjual kepada kita dan tidak membenarkan kita memakai minyak wanginya. Sekurang-kurangnya kita dapat yang terakhir, iaitu kita dapat menghidu bau wangi yang dibawa oleh pembawa minyak wangi tersebut. Sementara orang yang duduk dengan orang jahat seperti seseorang yang berada di tepi dapur tukang besi yang membentuk besi, nak buat keris, nak buat pedang, nak buat parang, maka dapur itu panas. Kadang kalau duduk dekat dengan dapur itu, apabila percikan api daripada dapur itu mercik dan terkena kepada pakaian, akan menyebabkan terbakar pakaiannya. Kalau dia tak terbakar sekalipun, paling kurang dia akan dihinggapi oleh bau busuk daripada asap yang datang pada dapur tersebut. Maka hadis ini menjelaskan kelebihan duduk dengan orang baik pasti dapat manfaat, dan duduk dengan orang jahat pasti ditimpa mudarat. Dan kita duduk dengan orang baik, ada ketika kita duduk dalam keadaan berdampingan dengannya dalam satu majlis, dan ada ketika kita duduk jarak jauh, tetapi komunikasi kita dengan dia, perbualan kita dengan dia, kalau dia baik, tetap dia bermanfaat walaupun perbualan kita hanya melalui media sosial, melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi duduk dengan orang baik ni 2 cara. Cara pertama, kita berhadapan dengan dia, berbual, mendapat manfaat daripadanya, daripada akhlaknya dan sebagainya. Yang kedua, cara yang jarak yang jauh, tetapi kita mengambil dan manfaat daripada kita berkomunikasi dengan dia, maka tetap kita akan mendapat manfaat. Sementara sebaliknya, duduk dengan orang jahat pasti menimpa mudarat. Maka salah satu ajaran yang amat penting dalam agama ialah kita hendaklah berusaha mendampingi orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang jahat. Hadis 39, sebarang musibah duniawi menggugurkan dosa-dosa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta shaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak menimpa akan seorang Muslim daripada sakit, penyakit atau duka cita atau sedih atau disakiti atau disempitkan dadanya sehingga satu duri yang kecil yang menikam tubuh badannya, kesemua itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Hadis ini menceritakan bahawa sebarang perkara musibah yang menyebabkan kita sedih, walaupun sekecil-kecilnya, jangan kita memandang ia satu perkara yang buruk, walaupun zahirnya buruk, tetapi di sebalik keburukan tersebut ia adalah penggugur dosa, penambah pahala dan pengangkat darjat.
sesuai dengan riwayat-riwayat yang lain. Maka ketika mana seorang yang menghadapi kepahitan ubat, ketika sakit, dia tahu ubat tu pahit tapi dia terpaksa telan kerana ingin menikmati kemanisan sihat. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, man lam yasbir ala mararati dawa lam yanal halawat syifa. Barang siapa yang tidak sabar menelan ubat yang pahit, dia tidak akan memperolehi kemanisan sihat. Jadi di sebalik ubat yang pahit datangnya sihat. Di sebalik jarum yang tajam yang ditusuk oleh seorang doktor untuk merawat pesakit, di sebalik itu mengundang kesihatan dan menyelamatkan daripada terus-menerus sakit. Maka demikian juga sebarang perkara menyusahkan diri kita, sama ada di sudut peribadi, rezeki, keluarga dan sebagainya. Sesuatu perkara yang menyebabkan kita susah hati, yang menyebabkan kita tension, kesemuanya itu menggugurkan dosa kalau kita berbaik sangka dan menghadapi dengan tabah dan sabar dalam masa yang sama, tidak meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selama mana kita boleh berada dalam mentaati Allah, menjauhi larangannya, apabila Allah timpakan sesuatu perkara yang tidak menyukakan kita, hendaklah kita bersabar dan berbaik sangka bahawa perkara itu tidak lain dan tidak bukan untuk menggugurkan dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan dan untuk menambah pahala dan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, Nabi Ayyub alaihissalam lebih sakit daripada kita, dalam masa yang sama dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad SAW sendiri sakit dan sedih menghadapi perangai orang-orang sekeliling dianggap di kalangan musuh. Dalam masa yang sama beliau baginda adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita ketahui sebarang ujian yang menimpa kita, kalau kita orang beriman, bertakwa dan beramal soleh tetapi tetap ditimpa dengan kesusahan, sama ada disebabkan oleh kesihatan yang merosot, disebabkan oleh perangai ahli keluarga yang kita hadapi, disebabkan oleh hutang orang yang tak bayar kepada kita, semua perkara yang menyebabkan kita susah hati diberikan pahala yang besar oleh Allah SWT berdasarkan hadis yang kita baca pada nombor yang ke-39. Hadis yang ke-40, merejam lalat jika terjatuh dalam air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu, thumma liyatrahhu fa inna fi ahadi janahaihi shifaa wa fil akhar da." Nabi SAW bersabda yang maksud, apabila terjatuh lalat ke dalam bekas salah seorang kamu, bekas ini sama ada bekas minuman atau bekas makanan, maka hendaklah dia merejam lalat itu di dalam makanan dan minuman tersebut, kemudian keluarkan dan buanglah lalat yang mati tersebut. Kerana sesungguhnya pada salah satu daripada sayap lalat itu ada racun, ada penyakit, ada mudarat, dan salah satu lagi ada penawar yang merawat kembali penyakit yang ada di sayap yang satu lagi. Ini salah satu hadis tentang mukjizat. Ada di satu kitab saya baca, seorang orang barat apabila dia mengkaji tentang Islam, dia bertemu dengan hadis ini, kemudian dia buat kajian dengan lebih mendalam dengan ilmu sains yang dia pelajari, yang akhirnya menyebabkan dia memeluk Islam. Kerana apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu ditemui ianya benar-benar berlaku. Begitu juga pengajaran fiqh yang diambil oleh ulama daripada hadis ini, sekiranya mati sesuatu binatang yang tidak ada darah di dalam makanan atau minuman, maka ia merupakan minuman itu dimaafkan ataupun makanan itu dimaafkan. Bangkai binatang yang tidak punya darah yang mengalir, jika terjatuh di dalam air maka ianya dimaafkan. Seperti semut yang mati dalam minuman, maka dibuang semut itu dan boleh diminum minuman itu kerana ia merupakan sesuatu yang dimaafkan. Berdasarkan kepada hadis, lalat masuk dan mati di dalam makanan atau minuman, maka direjam, dimasukkan lalat itu secara keseluruhan tubuh badannya ke dalam makanan dan minuman, kemudian dibuang, maka makanan dan minuman itu boleh dimakan kalau dimakan tidak menjadi kesalahan. Karena Nabi SAW menyatakan sayap yang satu lagi telah menjadi penawar kepada penyakit yang ada pada sebelah sayap yang satu lagi. Dan sebagian ulama mensyarahkan
sayap yang kiri ada mudarat, sayap yang kanan ada penawar kepada mudarat tersebut. Hadis ke-41, larangan mencukur sebahagian rambut, membiarkan sebahagian yang berbaki. Makruh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil qaza. Qala Ubaidullah qultu wa man qaza? فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق السبي وترك ما هنا شعرة وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري. هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزاء أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang berikutnya ialah berkenaan dengan qazak. Qazak ini mencukur sebahagian rambut dan membiarkan sebahagian yang lain. Maksudnya rambut kalau kita tak mau cukur, kita biarkan, dan kalau kita cukur bahagian di belakang tengkuk kita ataupun di bahagian kiri kanan pelipis, yang tu dibenarkan. Adapun cukur sebahagian dan biar sebahagian, ia adalah hukumnya makruh kata ulama. Mencukur kepala secara keseluruhan pula adalah hukumnya la ba'sa, tidak mengapa, melainkan ada ketika-ketika tertentu dijadikan hukum sunat, seperti ketika bayi dilahirkan dan apabila bayi itu berumur 7 hari, sama ada lelaki atau perempuan, ketika itu disunatkan mencukur rambut bayi yang berumur 7 hari tersebut. Hukumnya sunat. Bahkan kalau tidak dicukur, rambut itu akan mendatangkan penyakit, dan sekiranya bayi itu sakit, payah nak sembuh disebabkan rambut yang disuruh kita buang oleh syarak, yang disebut sebagai kotoran atau azab, sesuatu yang menyakitkan. Dalam kitab fiqh disebutkan semikian. Maka digalakkan kepada setiap ibu bapa yang memiliki anak, jangan membiarkan rambut itu lama berada pada diri budak tersebut. Kerana kita pernah jumpa dalam masyarakat, ada sampai 7 tahun pun duduk simpan, dia kata sayang rambut keluar daripada kandungan ibunya, nampak cantik. Sedangkan syarak mengajar rambut itu perlu dibuang. Amat sunat yang dituntut untuk dibuang, kerana boleh memudaratkan kanak-kanak tersebut. Maka ketika kanak-kanak berumur 7 hari, lelaki dan perempuan, dalam berbagai kitab seperti kitab Hamdatus Salik, ada Qadimah Barmiyah dan sebagainya, menyatakan sunat dibuang dan dibotakkan kepala bayi tersebut untuk melakukan amalan sunnah dan untuk menghilangkan sesuatu yang boleh memudaratkan budak itu sekiranya dibiarkan. Yang kedua, ketika lelaki selesai ihram haji dan umrah, maka disunatkan membotakkan kepalanya ataupun mencukur secara keseluruhan. Maka dalam bab ini, kalau waktu-waktu yang lain dikatakan la ba'sa, tidak mengapa. Tetapi ada satu keadaan yang tidak dibenarkan dengan erti makruh kata sebagian ulama, iaitu mencukur sebahagian dan membiarkan wujudnya rambut di sebahagian di kepalanya, berdasarkan kepada hadis yang kita baca. Dan alasan tidak dibenarkan itu ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kemungkinan kerana dia tidak cantik, dan yang kedua kerana ia adalah perangai orang Yahudi, dan alasan yang ketiga, dia adalah perangai syaitan. Dipanggil ziyul Yahudi wa ziyul syaitan. Satu bentuk yang disukai oleh Yahudi dan syaitan, membiarkan rambutnya dicukur sebahagian dan disimpan sebahagian. Maka pilihan kepada kita sama ada kita mencukur keseluruhan rambut ataupun kita menggunting keseluruhan, hanya mencukur di bahagian tengkuk, bahagian kiri kanan, yang tu dibenarkan dan dihuraikan lebih panjang dalam syarah. Hadis ke-42, bacaan Sayyidul Istighfar pagi dan malam. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar an taqula
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Daripada Syaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ketua segala istighfar ataupun pemimpin ataupun sayyid, penghulu kepada istighfar ialah kamu ucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya engkau lah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan hanya engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau telah mencipta akan diriku dan aku hanyalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berusaha untuk menunaikan janjiku kepadamu dan mengharapkan janji baikmu kepadaku sedaya upayaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dan aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang telah pernah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku kepadamu bahawa segala nikmat yang aku dapat adalah engkau, kurniaan engkau kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi ataupun wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku mengaku bahawa aku pernah melakukan dosa terhadapmu. Faghfir li, maka kurniakan keampunan untukku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya engkau. Barang siapa membaca penghulu istighfar ini di pagi hari, di siang hari dengan penuh yakin, di dalam syarah dikatakan dengan penuh ikhlas, lalu ia mati pada siang hari tersebut sebelum petang, sebelum maghrib, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan barang siapa membaca di malam hari sayyidul istighfar, dia mati sebelum subuh, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka kita berazam untuk kita baca setiap hari, pagi sekali, petang sekali, atau pagi 3 kali, petang 3 kali. Kita mati bila-bila masa peluang cerah untuk menjadi ahli syurga. Ini salah satu amalan yang baik yang boleh kita amalkan pagi dan petang. Pagi kita baca sebelum subuh atau selepas subuh, petang kita baca selepas maghrib atau sebelum maghrib. Sementara kita baca selepas maghrib atau selepas isya, yang penting baca di malam hari, mati sebelum subuh. Baca di siang hari, mati sebelum maghrib. Maka Allah Ta'ala menawarkan untuk menjadikan kita sebagai ahli syurga. Hadis 43, Rasulullah SAW beristighfar setiap hari melebihi 70 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, demi Allah, sesungguhnya aku memohon keampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya pada setiap hari lebih banyak daripada 70 kali. Sebagai mengajar kepada kita betapa baiknya istighfar 70 kali ke lebih, dan riwayat yang lain 100 kali. Ada seorang sahabat, kalau tak silap nama dia Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, mengadu, ya Rasulullah, lidah saya suka bercakap yang keji, suka bercakap yang buruk, suka bercakap yang tak elok. Bagaimana saya nak berubah jadi orang yang bercakap elok? Maka Nabi SAW berpesan, bacalah istighfar 100 kali setiap hari. Sama ada kita baca astaghfirullah ataupun astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Mana-mana lafaz istighfar yang boleh kita baca. Cuma hadis ini menyarankan baca istighfar dan taubat. Lalu beristighfar dengan bilangan yang disebutkan 70 kali atau lebih dari 70 kali pasti akan membawa kebaikan dan mengubah kehidupan seseorang daripada keburukan berubah menjadi baik, daripada kebaikan berubah menjadi lebih baik apabila kita mengamalkan istighfar ini. Maka turuq sufiyah, tariqat sufiyah yang syar'iyah menuntut secara sunat muakkad kepada murid-murid mereka agar mengamalkan istighfar setiap hari sekurang-kurangnya 10 kali atau 33 kali atau 100 kali, supaya istighfar itu menjadi penyuci kepada dosa dan penghapus kepada kesalahan
dan masa yang sama ia mengundangkan kebaikan yang banyak, dan Allah kasih kepada orang yang banyak beristighfar dan bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Di samping kita istighfar walaupun kita tak ada dosa, di samping kita bertaubat walaupun kita rasa mungkin tak berdosa, ia merupakan penyebab menjadikan kita sebagai salah seorang daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-44, orang mukmin takut untuk berbuat dosa. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina yara dhunubahu كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه وقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. Sabda Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olahnya satu gunung yang berada di atas kepalanya yang akan terjun ke atas dirinya. Dia takut gunung itu jatuh atas dirinya dan dia mati dihempap oleh gunung tersebut. Sementara orang jahat melihat dosa-dosa yang dilakukan hanya seperti seekor lalat ataupun seekor lalat yang melalui di hadapan hidungnya. Dia tidak merasa takut, bahkan dia hanya menjauhkan lalat dengan tangannya begitu sahaja. Ini diumpamakan oleh Nabi SAW, kalau kita nak kenal kita ni orang baik atau orang tidak baik. Orang baik melihat dosa itu seperti satu gunung yang akan menimpa dirinya, dia takut dan dia menjauhi daripada ditimpa oleh gunung tersebut. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Sementara orang biasa yang jahat, dia memandang dosa itu perkara kecil, perkara biasa. Dia tidak rasa takut sebagaimana tidak takut seseorang apabila dia didatangi oleh seekor lalat yang terbang di hadapan hidungnya. Maka hadis ini memberikan satu ukuran bagaimana kita nak melihat diri kita orang baik atau sebaliknya. Kalau kita orang yang tebal iman, kuat iman, kita takut untuk terlibat dengan dosa. Kalau kita terlanjur buat dosa, kita cepat-cepat sedar dan beristighfar dan bertaubat dan insaf serta kembali ke pangkal jalan. Ulama menyatakan jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada kebesaran siapa yang membuat dosa kepadanya. La tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila 'izami man 'asaita. Jangan kamu melihat kepada dosa itu hanya kamu rasa ia kecil, tetapi kamu melihat kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kamu berani membuat dosa kepadanya. Maka hadis ini mengajar kepada kita, kalau kita orang ingin kuatkan iman, maka lihatlah dosa itu seumpama satu kemudaratan yang berat yang nak menimpa, yang itu kita jauhi dan selamatkan diri daripada terlibat dengan dosa, sama ada besar ataupun kecil, dosa zahir maupun dosa batin. Hadis 45, doa ketika menghadapi kesusahan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karbi la ilaha illallah al-azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله. Nabi SAW menyebut barang siapa yang membaca ketika menghadapi kesusahan, menghadapi kesedihan, menghadapi kefakiran, menghadapi segala perkara yang membuat derita dan susah hati, maka ulanglah banyak-banyak doa ini. Semoga Allah Ta'ala hilangkan penderitaan dengan cepat apa yang dihadapinya. Doanya berbunyi, La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang maha mulia lagi maha lemah lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah, Tuhan kepada arsy yang mulia. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah, Tuhan kepada 7 lapisan langit dan Tuhan kepada 7 lapisan bumi dan Tuhan kepada arsy yang mulia. Maka hadis ini ataupun ayat doa ini disebut dalam banyak kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana kita nak merawat hati kita yang sedih, penderitaan dan sengsara yang kita hadapi dalam isu-isu tertentu, maka ulang baca doa ini. Di samping itu ada riwayat Imam Hakim menyatakan barang siapa menghadapi kesusahan lalu dia baca doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam sebanyak 40 kali, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Kalau dia sembuh daripada penyakit itu, dia sembuh dalam keadaan gugur segala dosa. Kalau dia tak sembuh, lalu dia mati disebabkan penyakit itu, dia digunakan kedudukan seumpama orang yang mati syahid. Masya-Allah. Hadis 47. Dua nikmat yang dipersia-siakan kebanyakan manusia. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang 46 46 125 Hadis 46 perbandingan orang yang berzikir dengan sebaliknya. Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Nabi SAW bersabda yang maksud perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang tidak berzikir seperti orang mati, orang yang berzikir seperti orang hidup. Dan begitu banyak kelebihan berzikir, terutama kita berzikir di kalangan orang-orang yang lupa, sebagaimana hadis yang bermaksud, barang siapa yang berzikir di kalangan orang-orang yang lalai dan lupa, seumpama orang yang berjihad di kalangan orang yang lari daripada medan perang. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mendatangkan beberapa kata-kata ulama. Salah satu dia menyatakan bahawa dinukilkan dari sebahagian ulama yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala bahawa zikir itu terbahagi kepada 7. Saya sebut dalam muka surat 126. Zikir itu terbahagi kepada 7 jenis. Yang pertama, zikir mata dengan menangis. Yang kedua, zikir telinga dengan menumpukan pendengaran. Yang ketiga, zikir lidah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, zikir kedua tangan dengan memberikan pemberian-pemberian yang baik di tempat-tempat yang baik. Yang kelima, zikir badan dengan menunaikan tanggungjawab dan menunaikan janji kepada Allah SWT dengan menggunakan badan itu bila dia melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Yang kelima, yang keenam, zikir hati dengan memiliki perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, zikir ruh dengan memiliki perasaan berserah dan redha kepada. Hadis 47, dua nikmat yang dipersia-siakan kebanyakan manusia. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Sabda Nabi SAW yang bermaksud ada dua nikmat yang dipersia-siakan ataupun dirugikan oleh kebanyakan manusia. Satu, nikmat sihat. Yang kedua, nikmat masa lapang. Apabila kita dikurniakan nikmat kesihatan, isi kesihatan itu dengan kebaikan. Apabila kita dikurniakan masa lapang, isi masa lapang itu dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Allah berfirman di akhir surah Alam Nashrah Laka Sadrak, fa idza faragta fansab. Apabila kamu setelah lapang, maka berpenatlah kamu di dalam melakukan perkara mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika farghab. Maka dua nikmat ini sebanyak manusia yang ditimpa kerugian dengan sebab dia tidak mengisi kedua nikmat itu dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyukakan Allah dan Rasul. Maka dalam hadis ini memberi peringatan, selama kita dapat kesihatan, jangan sampai kita menyia-nyiakan kerana menyesal orang sakit ketika dia tidak menggunakan nikmat itu dalam kebaikan. Dan dalam hadis disebutkan irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya sihat sebelum sakit, salah satunya lapang sebelum sibuk, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Maka hadis itu dihuraikan oleh ulama menyatukan dengan hadis ini bahawa selama kita ada peluang untuk melakukan perkara yang Allah suruh dan yang Allah larang, jangan kita persia-siakan walaupun perkara itu kecil menurut pandangan kita tetapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadis 48, hidup di dunia hanya sementara. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW telah memegang bahuku sambil bersabda, jadikan dirimu di dunia ini seolah-olahnya orang yang merantau atau orang yang melintas jalan. Orang yang merantau, dia singgah di tempat itu hanya beberapa ketika yang singkat, kemudian dia balik ke negeri dia. Lebih ringkas lagi, jadikan seperti orang yang melintas jalan. Bukan kita singgah di jalan itu untuk waktu yang panjang, tetapi meminta jalan hanya sekadar untuk singgah sebentar. Bila kenderaan sudah berlalu, maka kita menyeberang ke seberang sana. Kedua-dua perkataan ini mengajar kepada kita bahawa kita hendaklah menyadari bahawa dunia adalah tempat sementara untuk kita menyiapkan bekalan ke arah akhirat. Kemudian disebutkan lagi Ibn Umar radhiyallahu anhu berpesan, apabila anda berada di waktu petang, jangan menunggu pagi. Dan apabila anda berada di waktu pagi, jangan menunggu petang. Dan rebutlah peluang ketika sihatmu sebelum sakitmu, dan ketika hidupmu sebelum matimu. Apabila kita berada di sesuatu waktu, pagi atau petang, jangan kita yakin boleh hidup sampai kepada waktu yang sebaliknya. Kita berada di waktu pagi, kita boleh merancang nak buat apa di petang hari, besok hari, minggu depan, 10 tahun lagi. Tetapi jangan kita yakin kita boleh hidup sampai waktu yang kita rancangkan tersebut. Maka selama kita berada di waktu itu, lakukan kebaikan, jauhi keburukan. Kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan, paling kurang jangan lakukan keburukan. Maka kita sudah menghayati satu hadis yang menyatakan jangan tunggu petang ketika ada di pagi, berada di pagi. Jangan bila anda berada di petang, jangan tunggu pagi. Maka isilah pagi dan petang yang Allah bagi dengan melakukan kewajipan seperti solat 5 waktu dan perkara-perkara yang baik. Jangan libatkan dengan perkara yang terlarang. Hadis 49, orang tua berhati muda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu qalbul kabiri syaban fitnatain fi hubbid dunya wa tulil amal. Maksudnya Nabi SAW bersabda, sentiasalah hati orang yang sudah tua menjadi muda pada 2 perkara. Yang pertama pada cinta kepada dunia, yang kedua pada panjang angan-angan. Walaupun usia seseorang itu bertambah, dalam masa yang sama cintanya kepada dunia perlu diketahui bahawa dia tidak akan kekal bersama dengan dunia itu, dia akan tinggalkan. Selama mana dia cinta kepada dunia, apabila umurnya bertambah, menyebabkan dia merugikan dirinya disebabkan bekalan ke arah akhirat kurang dilakukan. Demikian juga orang yang bertambah umurnya, hatinya tetap muda, yakni ingin agar dipanjangkan umur dan punya angan-angan yang lebih. Maka hadis mengajar kepada kita, apabila bertambahnya umur kita, hendaklah kita menambahkan cinta kepada pencipta dunia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan memendekkan angan-angan dengan arti kita mengisi sebanyak mungkin kebaikan, kerana kemungkinan angan-angan yang kita inginkan tidak akan tercapai kerana kita sudah sampai ke usia yang lanjut. Maka orang yang mulia, yang hebat, apabila umurnya bertambah, cintanya kepada Allah bertambah. Dalam masa yang sama, dia mempunyai cita-cita yang ingin secepat dikurniakan nikmat yang berkekalan. Dia ingin mati dalam kebaikan, maka dia melipat gandakan kebaikan ketika umurnya semakin bertambah. Orang yang paling mulia, umurnya bertambah, kebaikannya bertambah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik, yang bertambah umur dan bertambah amalan. Dan sebaik-baik manusia juga orang yang membawa manfaat, suka membawa manfaat kepada orang ramai. Apabila kita semakin bertambah umur, kita semakin ingin melakukan kebaikan sebanyak mungkin kepada orang ramai. Maka itulah orang tua yang semakin pintar, kerana bekalannya baik dan persediaannya kepada kematian adalah persediaan yang diisi dengan
kejutan yang terakhir dengan kejutan kebaikan yang diisi disebabkan dia merasakan kemungkinan tak lama dia nak mati dan kemungkinan dia akan meninggalkan dunia yang fana dan masa yang singkat. Hadis ke-50. Harta yang dimanfaatkan dan diwakafkan ketika hidup lebih baik dari yang disimpan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi qala fa inna maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akhkhar. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di kalangan kamu semua yang harta ahli warisnya, harta isteri atau suami atau harta anaknya lebih dia suka daripada hartanya sendiri? Sahabat menjawab, semua kami suka harta milik kami sendiri. Lalu Nabi SAW bersabda bahawa harta kamu apa yang kamu dahulukan, harta ahli waris kamu apa yang kamu simpan. Jadi kita simpan duit dalam bank, kita guna untuk makan minum, kita guna untuk pergi haji umrah, kita guna untuk sedekah, maka itu harta yang kita miliki. Sementara yang kita tak guna, ia adalah harta milik ahli waris kita. Walaupun zahirnya nama kita, apabila kita mati, mereka akan bahagi pusaka dan mereka akan menggunakan harta yang kita miliki tersebut. Hadis ini mengajar kepada kita, sebelum kita mati, gunakan sebahagian daripada harta kita untuk kebaikan, kerana itulah harta kita yang sebenar. Jangan sampai kita dapat harta, kita guna untuk diri kita dan keluarga kita, dan sama-sama kita simpan untuk ahli waris, tetapi kita tidak sumbang kepada kebaikan kerana sebenarnya kita menyimpan harta milik orang lain. Maka Nabi SAW beritahu, harta kamu yang kamu dahulukan masa hidup, sama ada digunakan untuk makan minum, sewa rumah dan sebagainya, dan kamu infakkan dalam kebaikan, dan harta ahli waris kamu yang kamu simpan tidak digunakan, maka kamu menyimpan harta milik orang lain, walaupun nama dalam buku bank, nama dalam geran tanah yang kamu miliki, nama dalam kenderaan yang kamu miliki, nama kamu, sebenarnya kamu tolong jaga harta orang lain apabila tidak digunakan dalam kebaikan. Maka dalam hadis ini mengajar kepada kita, apa yang kita gunakan, apa yang kita wasiatkan, apa yang kita wakafkan, itulah harta kita. Sekurang-kurangnya Islam bagi tawaran. Kalau kita tak mampu menggunakan dalam hidup, dalam masa hidup, ataupun kita tidak mampu menggunakan menyumbang pada masa hidup, paling kurang kita kena ada wasiat, berpesan kepada ahli waris, sekiranya saya mati, ambil sekian peratus daripada wang saya untuk dijadikan wakaf bagi diri saya, untuk dijadikan upah haji untuk diri saya kalau saya belum pergi haji dan sebagainya. Kerana kita tak mampu bagi masa hidup, kita pesan setelah kita mati supaya ia menjadi harta benar-benar milik kita, iaitu yang kita gunakan dan kita berpesan untuk digunakan dalam kebaikan sebahagian daripada keseluruhan harta yang kita miliki, dan ditulis nama kita pada simpanan harta tersebut. Hadis ke-51, setiap kebaikan yang dilakukan digandakan pahala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. Hadis ni dihuraikan dalam satu kitab yang saya beli di Mesir baru ni, lebih kurang 400 muka surat, tajuk ni saja, iaitu setiap amalan yang kita lakukan pasti digandakan oleh Allah, sama ada 10 atau 100 atau 1000 atau 10,000 atau 100,000 atau juta, atau digandakan dengan arti tidak ada kesudahan. Sebagai contoh, kalau orang itu bersabar, pahalanya tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang nak berpuasa bulan Ramadan minggu depan, 2 minggu lagi, puasa pahalanya tidak terhitung. Orang yang baca doa di pasar diberikan 1 juta pahala sekali baca doa di pasar. Orang yang solat di Masjidil Haram di Mekah
diberikan 100,000 kali ganda. Orang sembahyang di Masjid Nabawi 1,000 kali ganda. Orang yang menyumbang pada jalan Allah 700 kali ganda. Jadi setiap amalan kebajikan yang kita lakukan dibalas dengan gandaan yang banyak, bermula daripada 10, 70, 100, 1000 dan seumpamanya. Maka kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi SAW, buat sikit amalan yang banyak. Seperti malam Lailatul Qadar kita beribadat, pahala seperti beribadat 83 tahun 4 bulan ataupun 1000 bulan. Kalau kita jumpa Lailatul Qadar, kita beribadat pada malam Lailatul Qadar 50 kali, umur kita 60, 10 tahun kita kanak-kanak, 50 tahun kita sudah dewasa, 50 kali Lailatul Qadar kita jumpa, sekali jumpa 1000 bulan. Berarti kita dapat pahala seperti beribadat 4,000 tahun hanya dengan Lailatul Qadar sahaja. Ditambah dengan ibadat-ibadat yang lain, maka umur kita pendek tapi pahala kita mengatasi umat-umat yang lain berjuta-juta kali ganda. Maka hadis ini menawarkan kita, buatlah apa juga amalan, hendaklah kita sedar bahawa amalan sedikit. Hadis 52, hidup kekal di alam akhirat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. Hadis yang ke-52 ni mengulang hadis yang kita baca tadi. Mati itu diumpama dijadikan seekor kibas dan disembelih di antara syurga dengan neraka. Apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, lalu didatangkan kematian itu sehingga diletakkan di antara syurga dan neraka, kemudian disembelih akan kematian itu, maka menyerulah oleh satu penyeru, wahai ahli syurga, tidak ada mati lagi setelah ini. Wahai ahli neraka, tidak ada mati lagi dalam neraka. Ketika itu bertambah gembiralah ahli syurga kepada kegembiraan yang sedang mereka nikmati, dan bertambah sedihlah ahli neraka. Bertambah sedihlah ahli neraka bersama dengan kesedihan yang sedang mereka hadapi. Hadis yang sebelum akhir. Kita buat 54. Dua hadis yang terakhir. 53, siksa paling ringan dalam neraka. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخماص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. Hadis yang sebelum akhir, siksa paling ringan dalam neraka. Sesungguhnya siksa yang paling ringan dalam neraka ialah pada hari kiamat, seorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kaki, kedua kakinya akan dua bara api. Satu bara api di tapak kaki kanan, satu bara api di bawah tapak kaki kiri. Ketika itu mendidih dan menggelegaklah otaknya seperti mana mendidihnya air panas yang direbus di dalam periuk. Bagaimana panasnya siksa dan neraka itu yang paling ringan, yang dikenakan hanya kepada seorang lelaki. Adapun siksa yang lain kesemuanya lebih berat dan lebih menakutkan. Maka kita setiap hari berdoa agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin. Dan jauhkan kita daripada api neraka. Hadis yang terakhir malam ni, kerana hadis yang ke-55 kita akan khatam sampai 57. Semua 57. Oh, sampai 56. Lagi 3 hadis lagi. Hadis yang ke-54 muka surat 158. Hadis 54, generasi kemudian lebih teruk dari sebelumnya. An Zubair bin Adi radhiyallahu anhu qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma fashakawna ila ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang tabi'in, kami datang berjumpa seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami mengadu kepadanya tentang kezaliman yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kami hidup sekarang ni zaman yang dizalimi oleh seorang pemimpin yang zalim, wahai Sayyidina Anas. Saya kata, bersabarlah kamu. Sesungguhnya tidak akan datang kepada kamu satu zaman, melainkan zaman selepasnya lebih buruk daripada sebelumnya,
sehingga kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Aku telah mendengar sabda hadis itu daripada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengajar bahawa semakin lama di sudut amalan dan kelakuan dan kehidupan dalam akhlak dan agama. Maksudnya semakin lama masa itu berlalu, semakin teruk agama generasi-generasi tertentu. Zaman datuk kita dulu agama dah teruk, zaman bapa kita semakin teruk. Lebih buruk dan semakin buruk, kita pastikan belajar ilmu warasatul anbiya supaya kita tetap diberikan kebaikan walaupun kita duduk dalam suasana zaman dan generasi yang semakin buruk tersebut. Hadis ke-55, 161, jangan minta fatwa kepada orang jahil. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yanza'u al-'ilma ba'da an a'taqakumuhu intiza'an walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama' بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم ويضلون فحدثنا به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menyatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada setelah diberikan kepada seseorang dengan dicabut daripada dirinya serta-merta. Tetapi Allah mencabutkan ilmu dengan cara mematikan alim ulama. Apabila ulama meninggal, maka hilanglah ilmu yang tertanam dalam dada mereka ketika mereka dikuburkan atau ketika nyawa mereka berpisah daripada badan. Maka berbakilah ketika itu sekumpulan manusia yang jahil. Lalu diminta fatwa kepada mereka. Mereka pun mengeluarkan fatwa berdasarkan kepada pendapat dan pemikiran mereka tanpa rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan dalil-dalilnya. Lalu mereka menjadi sesat. Lalu mereka menyesatkan orang lain. Dalam masa yang sama mereka menjadi sesat pada diri sendiri. Maka hadis ini menyatakan bahawa apabila matinya seorang ulama, maka terkuburlah ilmu yang bersama dengan dirinya. Dan apabila ulama sudah tiada, jangan kita meminta ilmu kepada orang yang jahil. Kalau kita meminta kepada orang yang jahil, kita akan disesatkan oleh beliau dan beliau sendiri akan sesat. Maka hadis ini mengajar kepada kita, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin supaya kita tidak terlibat dengan jalan yang salah, dan dampingilah orang yang bukan jahil supaya kita mendapat fatwa dan pendapat yang betul. Hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir muka surat Muka surat 166. 166. Ya, tinggal lagi satu hadis besok. Ya. Hadis 56. Ibadah yang sedikit pasti dibalas dengan pahala yang banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي bersabda dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, daku menurut sangkaan hambaku kepadaku, dan daku bersamanya apabila dia berzikir kepadaku. Maka jika ia berzikir kepadaku secara sendirian, nescaya aku mengingatinya secara sendirian. Dan jika dia berzikir kepadaku secara berjemaah dalam sekumpulan manusia, nescaya aku mengingatinya dalam kumpulan para malaikat yang lebih baik daripada kalangan jemaah yang bersama dengannya. Dan jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, nescaya aku mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, nescaya aku mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku sambil berjalan, nescaya aku datang kepadanya sambil berlari. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahawa apa juga yang berlaku kepada diri kita setelah kita berusaha dengan cara yang betul, kita hendaklah bersifat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sangkaan yang baik itu pasti Allah akan membalas dengan kebaikan. Kemudian setiap kali kita berzikir, sama aja secara sendirian maupun dalam jumpa, dalam Quran kata, hendaklah kamu ingat kepada aku akan ingat kepada kamu.
Seorang ulama menyatakan, aku tahu bila Allah ingat kepada aku. Ditanya, bilakah Allah ingat kepada engkau? Setiap kali aku berzikir kepadanya, pasti dia berzikir dan mengingatiku. Sama ada zikir itu secara membaca, zikir-zikir yang munasabah tertentu, zikir pagi petang, zikir makan, zikir minum, zikir ketika naik kenderaan dan sebagainya, atau zikir secara mutlak. Subhanallah, alhamdulillah, dalam mana-mana masa dan mana-mana tempat. Dan setiap amalan yang aku lakukan sedikit sahaja, Allah balas banyak. Aku lakukan hanya sejengkal, Allah balas sehasta. Aku lakukan hanya sehasta, Allah balas sedepah. Aku datang kepada Allah dengan amalan yang sedikit sambil berjalan, Allah datang kepada aku sambil berlari. Hadis dia juga menyatakan bahawa setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah membalas berlipat kali ganda daripada kebaikan yang sedikit yang kita lakukan tersebut. Maka selesailah hadis yang ke-56. Kita simpan hadis yang terakhir untuk kita baca besok di sisi maqam Imam Bukhari rahimahullah ta'ala untuk kita khatam. Dan lepas khatam kita akan bagikan sanad yang telah ditulis nama masing-masing sebagai kenangan daripada ziarah kita pada kali ini. Sekadar itu dulu untuk kita baca kitab ini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يقربنا إليك وحب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. تقبل دعاءنا كما هي في نياتنا. ربنا آتنا في الدنيا